Tiang-tiang yang bersejarah di Masjid Nabawi. Yang keempat, tiang katin. Tiang ini adalah tiang yang bersambung dengan pagar besi, makam dan bersebelahan dengan tiang taubat daripada sebelah timurnya. Tiang ini mendapat nama sebegitu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai katil yang diperbuat daripada pelepah tamar yang diletakkan berdekatan dengan tiang tersebut untuk baginda berehat sewaktu beriktikaf. Yang kelima ialah tiang pengawal. Tiang ini terletak di sebelah utara tiang katil, juga dikenali sebagai tiang Ali bin Abi Talib kerana beliau selalu bersalat dan duduk di bahagiannya yang bersambung dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tiang perwakilan terletak di sebelah utara dari belakang tiang pengawal. Rasulullah akan duduk pada tiang ini untuk menerima kedatangan perwakilan daripada mana-mana kaum yang ingin berjumpa dengannya. Para sahabat juga akan turut serta bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang tersebut berada di dalam Masjid Nabawi yang ada disebut kelebihannya secara umum, namun tidak terdapat kelebihan atau fadilat khususnya bagi setiap tiang itu. Hanya sekadar untuk menceritakan kisah dan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk menziarahi masjid yang mulia ini sekurang-kurangnya sekali sepanjang hayat.